Selamat sejahtera kepada panel juri dan rakan-rakan sekalian. Kami, kumpulan dari SMK Srinibong, Nibong Tebal, Pulau Pinang, bersama guru pembimbing Cikgu Nila Veni ingin mempersembahkan inovasi kami bertajuk Terapi Pintas Cakna Peribahasa. Saya, Mugila Resiana Perempuan Kalirarasan, bersama ahli kumpulan saya, Sashni Mohaganesan dan Muhammad Syafi Al-Hadi bin Mohad Al-Hafiz ingin mempersembahkan inovasi ini. Sebagai abstrak, inovasi pengajaran dan pembelajaran terapi pintas cakna peribahasa ini adalah lebih berfokuskan jenis pembelajaran berasaskan projek dan merentasi ilmu bahasa Melayu serta alam kelestarian. Kami, rakan sekelas, diberikan tugasan untuk membuat pembentangan program pasca kalam di sekolah sebagai satu aspek PDPC selepas peperiksaan. Jadi, dengan nasihat guru projek mempunyai objektif menzahirkan pembelajaran yang seimbang, membantu semua tahap pelajar mengingati peribahasa dan objektif terakhir boleh menjadi terapi minda pelajar jauh daripada stres. Idea terapi pintas cakna peribahasa ini merupakan satu cara pembelajaran dalam kelas secara berkumpulan dengan menggunakan alatan kita semula. Objektif utamanya adalah untuk mengembalikan minat dalam kalangan pelajar untuk menghafal dan mempelajari peribahasa dengan mudah dan cepat. Saya dan rakan-rakan mendapat pujian daripada guru pembimbing kami kerana menghasilkan satu projek yang inovatif dan lestari serta menekankan peribahasa. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada para penilai dan panel juri inovasi kami yang hormati. Kami kumpulan inovasi pembelajaran dan pengajaran dari SMK Nibong Tebal, SPS Pulau Pinang, ingin berkongsi satu bentuk inovasi PDPC dalam kelas kami yang melahirkan suasana pembelajaran berasaskan projek yang harmoni dan berintelektual. Sebenarnya, kami membuat inovasi ini untuk membuatkan projek pembentangan selepas peperiksaan. Didapati ramai pelajar kurang mengambil berat dan beri pekanan dan menghafal peribahasa. Hal ini menyebabkan pelajar tidak menjawab ruangan soalan peribahasa dengan tepat. Jadi tuan-tuan, kami mengambil satu kaedah inovatif dalam kelas membentuk satu projek terapi pintas iaitu dengan cara mudah dan guna kos rendah sebagai bekas peribahasa dengan memilih tema dan mengikut minat masing-masing. Contohnya terarium fantasi, kartun atau karakter anime. Guru kami memberi lampu hijau kerana pembelajaran ini bukan saja menyeronokkan, malah memberi ruang kepada semua tahap pelajar bersama-sama mempelajari peribahasa. Dalam projek PDPC ini, kami memilih tema terarium dan nak menggunakan bahan kita semula dari rak rumah dan sekolah. Antara objektif inovasi ini adalah ia mengembalikan minat menghafal peribahasa. Kedua, ia menjadi langkah terapi minda pelajar jauh daripada stres. Dan ketiga, membantu semua tahap pelajar mengingati peribahasa cepat dan pintas. Mari kita lihat carta alur idea inovasi pandu lalu iaitu secara persediaan inovasi. Pertama, kita perlu merancang dan memilih tema serta peribahasa. Kedua, kita menyediakan bahan kita semula dan membersihkan bahan-bahan tersebut dengan lengkap. Ketiga, kita melaksanakan projek dalam kelas bersama kumpulan dan melengkapkannya. Mari kita lihat carta alur persediaan inovasi. Pertama, kita perlu menyediakan bahan-bahan kita semula.
Seterusnya, dalam kelas, kami berkumpulan memulakan projek dengan semua bahan kita semula. Kami memilih tema terarium sebab kumpulan kami suka kehijauan lestari. Ada juga kumpulan yang memilih tema fantasi. Kami ingin menepati masa di samping membuat selengkap yang boleh projek ini. Ini papan tanda peribahasa kami. Kami susun urus dengan tenang. Ketika ini memang dapat merasakan kurang stres dan menyeronokkan. Selepas ini, kami menulis peribahasa. Hasil cipta bahan siap. Selepas ini, letakkan papan peribahasa. Terapi pintas cakna peribahasa telah siap. Pelajar dapat bawa dan letak atas meja belajar atau meja makan di samping belajar setiap hari. Dengan ini, pelajar senang menghafal dan boleh menyusun peribahasa baru selepas menghafal. Guru boleh memberi tempoh dan kami dapat melafazkan. Sebagai kesimpulan dan konklusinya, tuan-tuan, kami berpeluang berkongsi idea kami yang merupakan langkah awal dengan kos rendah serta sebagai cara kurangkan stres semasa belajar. Melalui inovasi ini, kami akur pelajar berpuas hati membina satu hasil tangan yang kreatif bercirikan budaya pembelajaran menyeronokkan. Tugasan ini juga secara tidak langsung mengajar kami nilai kesabaran, menghormati rakan dan cuba jaya. Yang paling menarik, inovasi ini boleh diselesaikan dalam kelas dan boleh menjadi bahan perhiasan juga. Kami berharap dapat menghasilkan produk PDPC yang lebih canggih pada masa akan datang. Di sini kami mula cara menjalankan pembelajaran dan pengajaran kibat. Sekian salam manis dari kumpulan kami. Sebagai rujukan, inovasi ini telah menggunakan buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1 hingga 3 dan Kamus Dewan Tata Bahasa. Sekian, terima kasih.